Semalam Bank Negara Malaysia BNM Gubernur keluarkan satu laporan mengatakan ekonomi Malaysia berkembang 5.4% untuk suku pertama 2026, menjangkaui sedikit anggaran awal 5.3%. Walaupun momentum ini sebenarnya dia a bit slow compare kepada hujung tahun lepas, suku keempat punya pertumbuhan 6.3%, sedikit rendah, tapi masih lagi dalam keadaan stabil. Hari yang sama kita baca report mengatakan ringgit kita terus mengukuh 3.3% berbanding dolar Amerika sehingga bulan 5, bulan Mei. Dalam keadaan ramai menjangkakan ekonomi akan collapse, ekonomi Malaysia ini akan teruk, akan rujuk apa semua. Data dan angka ini menunjukkan asas ekonomi kita sebenarnya dalam keadaan yang sangat-sangat stabil, belum berada dalam keadaan membimbangkan lagi. Walaupun keadaan dunia kita tahu, dunia sekarang ni macam-macam tekanan, konflik dekat Timur Tengahnya, geopolitiknya, kelembapan ekonomi globalnya. Sebab tu bila Nik Zawawi, aku bagi contoh, Nik Zawawi dia punya ceramah dekat Terengganu baru-baru ni, dia kata Anwar Ibrahim merosakkan ekonomi. Dalam posting dia tu dia kena balon teruk dengan rakyat Malaysia. Kan susah sebenarnya pembangkang. Aku bagi tahu tu terang, pembangkang kalau nak lawan kerajaan, kalau nak main isu-isu ekonomi, mereka akan out. Mereka tak mampu nak carry isu-isu ekonomi. Sebab tu mereka hanya mampu carry isu-isu kaum, isu-isu agama. Itu sahaja gelanggang mereka. Gelanggang berbahasa mengenai ekonomi, mereka tak boleh masuk. Mereka masuk gelanggang ekonomi, mereka akan dibalon kau-kau. Mereka sendiri tak boleh nafi ekonomi kita sebenarnya berada dalam keadaan sangat-sangat baik bawah Kerajaan Madani, bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengangguran, kadar pengangguran kita masih rendah, inflasi kita masih rendah, pelaburan tinggi. Itu maksudnya negara ini sedang diurus oleh satu kerajaan yang sangat kompeten, satu kerajaan yang sangat baik. Apa lagi kita nak?